Confirm jadi Best Student Exam SPRM. Saya dah volunteer bagi bukti dan keterangan tambahan dalam kes saya disiasat SPRM. Saya dah bincang dengan peguam-peguam saya, alang-alang disiasat oleh SPRM dalam kes yang saya yakin memang tidak ada apa-apa kecuali percaturan oleh mereka yang berkuasa, maka saya akan bantu SPRM gila-gila dalam kes ini. Selalunya orang kena panggil SPRM sebab nak disiasat. Jadi saya pun dah dipanggil SPRM dan dah ambil 4 paper exam SPRM minggu lepas. Minggu ini saya sendiri akan pergi untuk tambah lagi keterangan dan bawa bukti-bukti untuk membantu siasatan SPRM secara sukarela. Peguam saya telah menulis secara rasmi kepada SPRM untuk saya hadir memberi keterangan tambahan secara sukarela dan mengemukakan bukti-bukti tambahan. Pasukan penyiasat SPRM juga telah bersetuju saya datang esok hari Khamis 14 Mei jam 10 pagi. Harapnya ini adalah paper SPRM yang terakhir. Bila ada siasatan, selalunya orang cuba mengelak dari disoal siasat atau cuba sembunyikan sesuatu semasa memberi keterangan. Tapi kalau kita yakin kita tidak ada kesalahan, bukan sahaja kita takkan sembunyikan apa-apa, dengan sukarela kita pergi untuk tambah lagi kenyataan dan bukti kita supaya jadi lagi panjang. Jadi siapa yang kata saya ni tak suka SPRM? Sebab saya hanya ada masalah dengan rekod integriti Azam Baki saja. Pegawai-pegawai SPRM yang buat kerja dengan jujur, yang itu semua kita doakan yang terbaik.